Dalam ilmu hadis ni tuan-tuan, dia ada pelbagai cabang. Hadis ni dia satu ilmu yang besar. Dalam hadis ni ada yang dipanggil sebagai ilmu mustalah al-hadis. Mustalah ni belajar istilah-istilah hadis. Yang siapa belajar istilah hadis ni dia pening. Zaman saya belajar pun macam tu juga. Sebab istilah-istilah hadis ni, istilah dhaif lagi banyak daripada istilah sahih. Sahih ni ada dua je kan? Istilah sahih. Apa? Sahih li zati, sahih li ghairi. Hasan li zati dengan hasan li ghairi. Tapi dhaif ni mu'dal, mursal, munqati', mudallas. Apa ni? Ma'lul ataupun mu'al. Mursal khafi. Macam-macam nama. Tu semua dhaif tu. Tak boleh pakai. Sampai dalam jiwa kita kata, kenapalah banyak nama dhaif ni? Bukan boleh pakai pun. Tapi ada sebab ulama letak nama-nama yang khas ni. Kalau sanad dia terputus di hujung, namanya mu'allaq. Kalau putus di pangkal, kalau putus di pangkal namanya mu'allaq. Kalau putus di hujung namanya mursal. Kalau putus di mana-mana namanya munqati'. Kalau putus dua tempat serentak atau lebih namanya mu'dal. Semua tu nak kena hafal tu. Dan nak kena hafal tu dalam bahasa Arab tu kan. Itu satu ilmu mustalah hadis. Yang kedua ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu bicara tentang perawi-perawi hadis dari sudut dia ni bagus ke tak bagus. Kemudian ada ilmu rijal biografi perawi. Kemudian ada ilmu fiqhul hadis, kaedah macam mana nak faham hadis yang kita baca dulu, buku yang saya tulis tu. Itu di antara fiqhul hadis tu. Yang saya rumuskan, saya kumpul di satu tempat, letak dalam satu buku. Kemudian ada ilmu yang dipanggil sebab urut. Ilmu bahas macam mana nak berinteraksi dengan sebab urut hadis. Sebab kenapa Nabi sebut perkataan tu. Datuk Mufti kita, dia punya thesis PhD, tulis pasal sebab urut. Kaedah macam mana nak berinteraksi dengan sebab urut. Dan ada satu bab yang dipanggil Al-Maghazi was-Siyar, yang bahas tentang riwayat-riwayat perang dan riwayat-riwayat sirah. Saya kebetulan tesis saya kaji pasal bidang ni, Al-Maghazi was-Siyar. Riwayat-riwayat perang dan riwayat-riwayat sirah. Sebab apa? Sebab dulu waktu belajar di Jordan, di University of Jordan, kami pelajar-pelajar dalam bidang hadis ni kena ambil subjek. Peringkat PhD kena ambil subjek. Dia tak macam Malaysia. Malaysia ikut sistem UK. UK tulis tesis. Maksudnya masuk belajar PhD, buat proposal, tulis tesis. Tapi Jordan ni sistem dia macam US. Sistem USA sikit. Lebih kurang sama lah. Kena ambil subjek dulu. Lepas tu kena ambil comprehensive exam. Dia bagi 44 buah buku. Kena habiskan baca buku tu. Lepas tu masuk exam. Lepas exam tu baru tulis tesis. So kami punya sistem ni dia macam lain sikit lah. Jadi dalam banyak-banyak subjek, saya kena ambil 14 subjek. 14 subjek. Dalam banyak-banyak subjek tu, ada subjek yang wajib ambil, ada subjek yang elektif. Subjek yang elektif tu, subjek tu Al-Maghazi was-Siyar. Dirasat fil Maghazi was-Siyar. Kajian riwayat-riwayat perang dan riwayat-riwayat sirah. Waktu mula-mula daftar dekat University of Jordan tu, saya tengok senarai subjek tu. Ada subjek yang menjadi favourite saya, ada subjek yang saya kata, tak minat lah. Mungkin tak ambil lah kot sebab dia elektif. Dan subjek yang saya tak minat tu, subjek tu lah Maghazi was-Siyar. Mula-mula masuk, mula-mula daftar. Tapi kenapa saya ambil? Sebab saya kan ada beasiswa daripada kerajaan nak kena habis cepat. Kerajaan bagi saya 3 tahun setengah je untuk habis. Beasiswa saya valid 3 tahun setengah. Lepas tu kena balik. Tak habis, kena bayar balik. Berapa yang kita ambil daripada kerajaan? Kalau ikut perjanjian tu dulu ditulis dalam 250,000 kena bayar balik. Sebab yuran saya satu semester 30,000. Satu semester, bukan satu tahun, satu semester. Mahal.
Itu belum lagi duit allowance yang kerajaan bagi gaji jalan. So kena bayar balik. Jadi kena habis cepat. So saya tengok semester yang terakhir tu, semester yang terakhir tu, semester second akhir, saya nak kena habiskan beberapa lagi. Saya tak, subjek tu je turun untuk ditawarkan. Subjek lain tak turun. Saya kata saya kena ambil kat subjek ni. Kalau tak ambil, problem. Tak boleh habis cepat. Kena ambil. Tapi Allah Ta'ala takdirkan. Benda yang mula-mula saya kata tak minat, sebenarnya seronok, tuan-tuan. Terus saya buat tesis dalam ilmu tu. Saya buat tesis pun. Saya buat assignment sebab kami kena buat assignment juga. Saya buat assignment. Pensyarah saya kata apa? Assignment ni boleh dikembangkan jadi tesis PhD. Saya ambil dari situ lah. Terus jadi tesis PhD. Saya kembangkan tajuk tu, terus jadi PhD. Tapi nak bagi tahu, mula-mula waktu kita tengok Al-Maghazi wa Siyar, riwayat perang dan riwayat sirah. Bukankah riwayat perang tu dalam sirah juga? Sebenarnya riwayat perang ni sirah lah. Kenapa diasingkan jadi Al-Maghazi wa Siyar? Sirah tu kan luas. Dalam sirah tu ada perang. Kita belajar sirah. Orang-orang ulama-ulama menulis sirah. Fiqhus sirah Buti, Zadul Ma'ad, Ibn Qayyim. Banyak lagi ulama yang menulis pasal sirah. Masukkan riwayat-riwayat perang. Tapi kenapa dipanggil Al-Maghazi wa Siyar? Kerana para ulama, sahabat, ketika mana mereka meriwayatkan kepada anak murid mereka, mereka khususkan satu ilmu yang dipanggil sebagai Al-Maghazi.